Assalamualaikum, hai, kembali semula ke channel saya, Awili Channel. Hari ni hari Minggu, so saya tak ke mana-mana, duduk di rumah aja. Lagipun baru selesai baru sembuh daripada sesama batuk. So tak boleh gerak mana-mana lah. Rehat-rehat saja kat rumah. Pada video kali ni saya nak ambil kesempatan lah untuk nak buat bukan nak review jugalah, tapi nak memperkenalkan kepada kawan-kawan di luar sana salah satu makanan tradisional masyarakat Cina. Kan dah lama saya tak makan benda ni pun. Jadi ada pula kawan saya buat dan dijual. So alhamdulillah baru ambil tadi. Apakah bendanya? Okey. Ya ni. Tareng. Ini dia ketupat Cina kalau bahasa Melayu lah. Kalau kami dulu kami panggil bakcang, bakcang ataupun cang. Bakcang ni, bak tu kalau dalam bahasa Hokkien daging, bakcang, ketupat daging kan. Tapi yalah kalau dulu memang tak halal lah, bakcang tu memang diletak daging yang tidak halal lah. Tapi ni halal, yang dibuat oleh kawan saya, halal, buat daripada daging ayam. Okey, bakcang. So di sini kalau kita tengok, kita saya beli dua jenis cang. Satu cang yang biasa, dia hanya ada inti ayam dengan pulut saja. Ini yang bertali warna merah ni adalah yang biasa. Okey. Manakala satu jenis lagi dia special sikit sebab dia ada tambah egg yolk. Egg yolk, telur kuning, telur itik yang kuning ni, ni yang warna ni. Okey, warna diikat ribbon warna hitam ni merupakan special lah, dia tambah egg yolk. Intinya sama juga, ayam, pulut, dia tambah dua perkara, egg yolk dan juga cendawan. Okey, dan alhamdulillah kawan saya dia bagi dua biji kicang, dia panggil kicang. Kicang ni dia buat daripada pulut saja, dia rebus. Okey, ini kicang. Ni kosong lah. Okey, kosong, dia tak ada inti, tak ada apa. Biasanya kicang ni kalau saya kecil-kecil dulu saya makan dengan, saya cicah dengan gula makan. So kita makan macam tu. Dia boleh cicah macam-macam. Kawan saya ada juga, dia cicah dengan rendang. Dia pelbagaikan. Boleh cicah dengan madu dan sebagainya lah. Tapi nak makan macam tu pun boleh, tapi dia tawar lah. Kosong. Okay, so idea saya pun dah tak sabar saya nak makan. So saya nak rasa dulu. Saya akan cuba sebiji, tapi saya akan cuba yang special, yang ada egg yolk dengan cendawan. Kita tengok macam mana rasa. Okay, bukanya kita boleh buka macam ni. Okay, memang susah. Masya Allah bau dia. Dia bau ni kawan-kawan, dia buat daripada daun bambu. Daun bambu ada jual di kedai-kedai, di Lotus ada jual, di Giant ada jual. Kan mahal lah daun ni. Okey, kenapa kena bungkus dengan daun ni? Bungkus daun pisang boleh? Boleh, tapi dia tak rasa bakcang lah. Dia tak rasa cang yang original Cina punya lah. Sebab yang dibuat original Cina buat ni, dia bungkus dengan daun ni. Dan dia ada aroma dia sendiri. Masya Allah. Okey, ni kejadiannya. Okey, ni kalau tengok ini, nampak tak? Okey, ni cendawan. Okey, cendawan. So saya mula makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sedapnya. Cukup rasa lemak, pulut, asin, cukup rasa masin ayam tu. Okey. Tu nak tunjuk kawan-kawan, ni egg yolk yang dalam, dia tambah egg yolk. Nampak kan? Nampak tak? Egg yolk. Telur itik warna merah. Dan dalam ni dia ada letak juga kacang. Ni kacang. Dalam ni dia itulah sebagaimana saya cakap, dia ada egg yolk, telur merah ni.
telur itik warna merah, ayam, dan dia ada kacang. Ni kacang. Bismillah. Okey. Nah. Dan ada cendawan. Cendawan saya dah makan tadi. Ni ayam. Dan satu lagi, dia bubuh biji berangan, buah berangan. Ni dia buah berangan sebiji. Sebab tu dia harga dia beza sikit, ni special. Dia ada, tadi saya cakap dua jenis je kan. Dia ada buah berangan, biji berangan, egg yolk, dan cendawan. Selain pada tu ayam lah. Ni cendawannya kat dalam ni. Okey. Kacang. Memang sedap, kita sambung makan. Masya-Allah sedapnya. Ni biji berangan. Allahu Akbar. Okey, saya nak cuba pula cang. Kicang. Cang yang kosong. 2 biji yang dibagi free tadi. Dia satu biji cang yang besar tu, kalau kita makan sebiji tu memang dah kenyang. Memang kenyang betul. Sebiji dah cukup memadai. Okey, saya cuba pula kicang yang kosong ni. Kita tengok bentuk dia. Sama je, dibuka balutan dia sama, menggunakan daun yang sama. Itu daun bambu. Oh, bau dia wangi. Oh, masya-Allah. Okey. Ini kicangnya. Dia kosong. Memang kosong je, tawar. Sebab tu kalau dulu memang kita cicah dengan gula. Tapi yalah, kita taklah makan gula putih kan. Nak cicah dengan madu boleh, tapi saya nak rasa yang original, yang kosong dulu. Okey, bismillah. Rindunya masa kecil-kecil. Ni. Nampak. Okey. Dia kosong, tak ada apa. So kita makan ni, kita rasa lemak pulut tu, dan kosong, tak ada apa. Dan rasa aroma daun ni, tu dia specialnya. Kalau kita kukus atau merebus pulut biasa, dia rasa lain. Tapi disebabkan dengan ada daun ni, dibalut dengan daun bambu ni, memang aroma yang tersendiri, warna kuning macam ni. Memang sedap. Ni besar sikit ni dia buat ni. Kalau dulu saya makan kecil-kecil je. Padat lagi kecil. Ini besar ni, pemurah kan. Bismillah. Okay, alhamdulillah selesai dah kita makan cang tadi. 2 biji cang, satu yang special saya makan, dan satu lagi kicang yang kosong. Sebenarnya makan sebiji yang special tu pun dah kenyang dah. Sebiji pun dah besar sebiji tu. Dalam tu itulah sebagaimana saya tunjuk tadi. Specialnya sebab ada biji berangan, egg yolk, selain pada tu ayam, cendawan dan kacang-kacang. Memang sedap lah. Masya Allah, saya dapat melepaskan rindu makan cang yang halal. Sebenarnya bak ni dalam bahasa Hokkien tu adalah daging, apa-apa daging lah dipanggil bak. Tapi kalau zaman dulu bak cang ni memang normalnya bak cang ni orang akan kata bak ni daging yang tak bak cang tu dibuat daripada daging yang tidak halal lah. Sebab itu eloknya kita bagi cang je lah kan. Cang ketupat Cina. Jadi ada orang tanya, boleh ke cang ni dibuat daripada daging lembu? Boleh je kalau nak daging lembu. Boleh diinovasi. Cuma mungkin bagi saya lah, saya tak pernah makan lagi bak cang yang daripada daging lembu. Yang saya makan yang halal ni lah, yang ayam dengan zaman dulu lah. Zaman dulu tak usah cakap lah kan. So kalau yang lembu saya tak pernah makan lagi. Mungkin kawan-kawan di luar sana, rakan-rakan mu'alaf yang sedang tengok video ni mungkin pernah tengok, tapi saya tak pernah tengok lah. Saya tak pernah rasa lah. Mungkin rasanya lain sikit. Okay, so saya rasa cukup setakat ni perkongsian kali ni mengenai nak share kepada kawan-kawan salah satu makanan yang rare, makanan tradisional masyarakat Cina, iaitu cang ataupun bak cang. Okay, video pendek je kali ni. Yalah sebab saya pun dalam keadaan tak berapa sihat, tak ke mana. So kesempatan ni kita order, kita buat review lah, nak perkenal, nak share kepada kawan-kawan di luar sana aja makanan yang halal, yang boleh kita makan. Okay, kita jumpa balik di next video. Terima kasih kawan-kawan sudi tonton sehingga selesai. Assalamualaikum dan bye-bye.